Hidangan slow cook yang sangat digemari oleh masyarakat di negara barat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat beef stew. Asyik rendang kari sup je kan. Hari ni kita tukar selera pula. Okey, caranya mudah saja. Panaskan minyak, kita nak sear cube daging ni. Dia guna 1 kilo daging bahagian cat tender. Ini daging bahagian bahu lembu sesuai untuk buat slow cook. Dia potong daging ni agak-agak saiz sederhana besar. Kita nak masakkan sekejap atas minyak yang panas sehingga permukaan daging tu bertukar warna brown cantik macam ni. Langkah ni sangat penting untuk hasil beef stew yang rich dan juga savory. Boleh angkat daging dan ketepikan. Next, ambil 1 biji bawang holland. Kita nak potong dadu. Dan dengan menggunakan pot yang sama, tumiskan bawang ni bersama 4 ulas bawang putih yang dicincang halus dan juga 3 batang seleri yang dihiris kasar. Kita nak tumiskan ke semua bahan ni sehingga agak-agak bawang tu dah layu. Bolehlah masukkan 160 gram tomato puree. Kalau ada kerak hitam dekat dasar pot tu, jangan risau. Kita nak degrease dengan setengah cawan sparkling grape juice. Scrape segala kerak-kerak dekat dasar pot tu. Ini semua flavor untuk stew kita. Kalau tak ada grape juice, boleh ganti dengan jus delima ataupun cranberry. Next, kita nak masukkan ke semua daging yang telah kita sear tadi. Potongkan kentang dan juga carrot. Jangan kecil sangat, nanti hancur pula sebab kita nak masak lama stew ni. Masukkan ke semuanya dalam pot bersama daun herbal thyme, rosemary dan juga bay leaf. Season dengan black pepper dan garam secukup rasa. Lepas tu bolehlah masukkan 4 cawan beef stock. Anggaran dalam 1 hingga 1.5 liter macam tu. Kacau rata, tutupkan pot dan dengan menggunakan api yang perlahan kita nak masak daging ni sehingga empuk. Wangi semerbak bau stew kita. Dan last sekali bolehlah masukkan air bancuhan tepung jagung untuk pekatkan stew kita. Kacau rata dan siap untuk dihidang. Menariknya, beef stew ni ada pelbagai versi berbeza mengikut negara masing-masing. Sebagai contoh, kalau di negara Perancis mereka menggunakan red wine, di negara Hungary pula mereka menggunakan paprika dalam bahan stew. Sama macam kita dekat Nusantara ni, rendang Malaysia bahan-bahannya tak sama seperti rendang di Indonesia. Cukup unik dengan warisan dan budaya negara masing-masing. Jadi untuk anda yang tak pernah rasa beef stew, kena cuba buat sendiri dekat rumah. Daging yang lembut, makan pula dengan kuah stew yang pekat tu memang sedap. Senang je buat dia, jangan lupa cuba tau. Bye-bye.